Ramai yang tertanya-tanya, adakah isu panas membabitkan FAM dan FIFA ini akan melibatkan siasatan SPRM? Tapi, jawapan yang diumumkan oleh SPRM baru-baru ini, mungkin akan mengejutkan anda. Persoalannya sekarang, siapa sebenarnya yang bertanggungjawab untuk selesaikan kemelut ini? Dan adakah Malaysia akan terus jadi mangsa keadaan? Isu yang sedang menggoncang bola sepak negara, semakin panas. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, akhirnya tampil dengan kenyataan rasmi, dan keputusan ini membuatkan ramai peminat bola sepak terkejut. Dalam satu kenyataan media, SPRM memaklumkan bahawa isu melibatkan FAM dan FIFA tidak berada dalam bidang kuasa mereka. Suruhanjaya itu menjelaskan, mereka sudah berhubung dengan Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) untuk mendapatkan dokumen lengkap berkaitan kes ini. Selepas meneliti semua dokumen yang diterima, SPRM mendapati isu ini bersifat teknikal, bukannya kesalahan jenayah seperti yang termaktub di bawah Akta SPRM 2009. SPRM berkata, berdasarkan semakan awal, SPRM ingin menegaskan bahawa isu ini adalah berkaitan dengan proses teknikal dan tidak berada dalam bidang kuasa SPRM buat masa ini. Tiada sebarang asas kesalahan yang dikenal pasti di bawah Akta SPRM 2009. Lebih mengejutkan, SPRM juga mengesahkan bahawa mereka tidak akan berhubung dengan pihak FIFA dalam hal ini. Sebaliknya, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada FAM untuk menyelesaikannya secara terus dengan FIFA. SPRM turut merayu kepada semua pihak, termasuk peminat bola sepak, agar memberi ruang kepada proses penyelesaian yang sedang berjalan, tanpa sebarang spekulasi liar yang boleh memburukkan keadaan. Persoalannya sekarang, jika bukan SPRM yang akan campur tangan, siapa yang akan memastikan keadilan untuk Malaysia dalam isu besar ini? Adakah FAM mampu melawan kuasa besar FIFA, atau Malaysia sekali lagi akan jadi mangsa keputusan antarabangsa? Kita tunggu dan lihat perkembangan seterusnya.